Okay guys, so kita berada di Eco Spring JB. Kalau korang tak tahu mana nak jalan-jalan area JB ni, korang boleh datang dekat sini. Tempat dia sangat majestic dan cantik ya. And ini adalah salah satu tempat untuk korang OOTD sekali. Okay guys, ni ada wood fire-nya yang akhirnya kita decide untuk try setelah sekian lama. Sedikit tips untuk korang, kalau pergi tempat viral nak senang dapat kerusi, korang kena datang lebih awal daripada biasa dan kena datang selepas beberapa bulan dia viral. Jadi chance untuk kedai tu jadi korang punya seorang adalah sangat tinggi, sebab normally after 4 hingga 5 bulan paling senang untuk korang visit sesuatu kedai yang viral tu. So hari ni kita orang try dia punya smoke burger beef. Korang boleh pilih beef ataupun chicken. And then lagi satu kita orang decide untuk try dia punya smoke brisket dengan curly fries. Actually korang boleh pilih di antara curly fries ataupun roti. Okay, jom kita try dia punya brisket dulu. Sangat lembut apa yang pakai ni pun. Tak payah makan dengan sos cili atau dia punya cheese. Makan macam ni je pun dah cukup. Curly fry rasa dia sama je, curly fry. So yang ni kita paling excited nak try. Dia punya smoked beef burger. Dia cakap ni best seller. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak makan the best beef burger, korang tengokkan dekat wood fire ni.